Alright guys, welcome back to the channel. Jadi, dalam video kali ni kita nak share something special. Alright, iaitu kesilapan ramai trader ketika entry. Okay, jadi saya tahu last week market sangat-sangat best. Okay, this week agak slow. Right, so kita nak ulas. Okay, macam mana, kenapa? Right, ramai trader selalu buat entry yang silap. So, macam biasa, before kita jump into our topic, jom kita review market. Alright guys, as you guys can see here, hari tu index dah hampir breakout 1006 dah, right? Tapi this week agak slow lah semalam pun slow, hari ni memang slow lah. Secara overallnya adalah here and there counter yang naik. Okay, but secara overallnya memang agak slow lah. Yang dah naik pun ghostan balik. Okay, um, yang mungkin dah ghostan lagi. Okay, so tak best lah senang cerita. Market hari ni dengan semalam memang kurang menarik. Okey, kita bertengok jumlah kaunter yang jatuh pun semalam pun banyak, 800 if I'm not mistaken semalam kaunter yang jatuh. Hari ni 500. So kurang menarik lah minggu ni volume pun agak slow, 2.4 bilion. Alright. Index pun hampir dekat 1006, tak berjaya patah balik. Okay, so anyhow, right? Takkanlah market bagus je baru kita nak belajar, baru kita nak review. Okay, so market bagus ke, market tak bagus ke, kita tetap kena belajar, kita tetap kena ada. Right? So guys, saya dah buat 2 point, okay, in terms of topik hari ni. Kenapa ramai orang selalu silap ketika entry, dan saya provide solution lah. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita cerita. So, kenapa ramai orang silap, right, ketika nak entry, okay, is entry terlalu lambat. Okay, so entry terlalu lambat ni adalah kebiasaannya adalah breakout play. Okay, so kita ambil contoh terus, right? Let's say lah kita ada resistance di area 26 sen, contoh. Ambil lah 36 sen contoh. Okay. So sepatutnya kalau breakout player, right, ketika breakout 36 ni, entry terus lah. Betul? 36, 365 tu acceptable lah. For more pun 37. Tapi kebiasaannya ramai orang ni dia suka entry time counter tu dah naik tau. Okay, sebab apa? One, dia tak perasan. Dia tak ada, dia tak kaji pun counter tu. Kan? Tiba-tiba bila hari kejadian berlakunya kenaikan dekat counter tu, baru dia sedar, uish, counter ni laju lah, baru dia beli. Okay? So benda ni selalu orang buat. Alright? Selalu orang buat. Okay? So bila you tak ready dengan sesuatu rally, dan counter tu rally pula tu breakout, you tend to beli pada harga yang tinggi. So contoh, by the time you perasan, mungkin dia dah breakout dekat sini dah 39. So apa you buat? You tengok, ush, yang ni resistance pun besar ni. Contohlah you tengok, oh ini resistance 45 sen ni, boleh pergi lagi ni, boleh naik lagi ni. Tengok pula orang-orang lain pun duk cakap, oh best ni. You tengok pula volume banyak, you pun terus beli 39 sen. Okay, this is normal. Okay, sebab apa? Market hijau. Right, contohlah kita ambil last week. Last week banyak counter hijau kan. Banyak market bagus lah overall. So mungkin ramai orang beli minggu lepas, sekarang tengah tersangkut. Kan, this is normal. Okay. So kenapa benda tu berlaku? Sebab macam saya cakap tadi, dia tak ready dengan counter tu pun. Kan? Dia tak kaji pun counter tu, tapi tiba-tiba bila dia nampak, oh, volume banyak apa semua, dia beli. Okay, sebenarnya tak salah pun nak beli counter yang tengah naik tu. Tapi timing tu kena betul lah. Okay, tunggu dia tengah naik, jangan beli time tengah naik-naik tu. Right? Bukan pada waktu tu. Mungkin tunggulah dia pull back balik 36 ni ke contoh. Tapi ramai orang dia akan suka beli terus pada harga 39 sen ni. Contoh, tengah naik pukul 11 pagi, tengah naik paling peak tu 39, 5, time tu lah dia beli. Okay, where logik je, lepas dia beli tu, dah naik, mungkin dia naik daripada 34 contoh lah. So 34 dah naik 39, agak tinggi lah. Kan? So logik tak nak rehat? Logik. Jadi bila counter tu jatuh, right, membuat pullback, which is normal. Alright, sekarang ni tengah berlaku dah ni. Minggu lepas ramai orang entry kan. Minggu ni dah terciduk, rasa macam terciduk lah. Sebab kejar entry minggu lepas, minggu ni merah. Jadi mungkin cut, contoh. Okay, so apa jadi? Right, number one, dekat sini bila you entry salah, okay, you punya exit akan jadi tak cantik. So let's say lah, you buat cut loss negatif 5% contoh. So 3936 ni mungkin dah 5%. Jadi you dah terpaksa cut loss dekat sini. Sedangkan sini adalah entry price, RBS contoh. Area pullback tu lah area nak entry, tapi sebabkan dah lebih 5%, you terpaksa cut loss. Ini pun ramai orang selalu buat mistake.
Okay, dia entry pada waktu yang dah salah dah sebab dia FOMO, tengah volume banyak masuk apa semua time tu lah, market hijau time tu lah dia nak entry. And then bila jatuh dekat area RBS sebab dia dah loss lebih 5%, dia terpaksa jual. Dia dah macam fed up lah, jual je lah. Kan jatuh lagi teruk kan. End up mungkin 2-3 hari lepas tu pom naik balik lebih tinggi lagi daripada harga dia beli 40 sen, 40 sen lebih. So kenapa benda ni jadi? Sebab entry dia tadi tak cantik. Jadi bila entry tak cantik, exit you pun very likely tak cantik juga. Saya nak share apakah solution kepada bila tertinggal. Jadi mungkin you guys akan cakap, tuan, memang by the time saya perasan tu dah tinggi, tapi saya rasa kaunter ni memang boleh flat, memang boleh meletup. Okay, apa nak buat? So let's say kita cerita balik apa ni situation tadi sama so dia breakout 36 sen, let's say kan, dia breakout, mungkin you dah lama pun tunggu counter ni, tapi awal dia breakout 36 sen tu you tak duduk depan PC apa semua, you tak perasan, you pun tak buat alert, pom dia dah naik dah. Okay, so when you nampak je benda ni, first thing you kena buat, terus mark RBS. Benda ni saya selalu buat. Okay. Jadi bila counter yang memang kita dah tunggu-tunggu nak masuk, ataupun mungkin lepas di breakout tu baru kita perasan yang dia bagus, kadang-kadang macam tu juga. Kita tak kaji pun counter tu. Tiba-tiba hari tu nampak, cantik lah counter ni. Jangan terus beli, terus cari RBS, terus mark RBS. Sebab banyak kali je yang selepas breakout berlaku, beberapa hari lepas tu, dia jatuh balik. Dia jatuh balik. Where mungkin uh, lepas tu baru dia naik. So, the moment you nampak je breakout berlaku, apa yang you kena buat first adalah mark RBS dia dulu. Okay, mark RBS dulu. So, dalam kes ni, obviously 36 ni lah. Okay, so 36 ni. Jadi, apa yang you kena buat, terus add alert. Add alert. Sebab kalau you tunggu je, oh, okay, tak apalah, tunggulah 36. Mungkin you keluar sekejap lagi, you dah tak tengok market, harga dah pergi 36, you tak pasal, naik balik dah 40 sen contoh. So, always buat alert dekat counter yang you nak beli. So, contoh, okay, dia dah naik 39 ni. So, terus right click. Ni tak boleh lah kan. So, right click, tekan je add alert. Ni contoh lah kan. So, add alert. Ni tak boleh lah. Okay, ni harga lain. Kan? But itu cara dia. Jadi, bila you nampak je ada counter breakout, jangan terus kejar, terus mark RBS. Dalam kes kita 36 sen RBS, so buat alert wajib. Kalau tidak memang tak pasangnya. So the moment dia jatuh je dekat-dekat area 36 ni, buatlah crossing down 365 ke 37 ke. So the moment dia jatuh je dekat-dekat dengan 36 tu, you akan dapat alert. So you dah boleh ready nak beli. Nampak? Okay. So that is the solution of FOMO tadi, terus 39. Sabar je. Okay. Mungkin yes, dia naik terus. Tak jatuh. Tapi banyak je situation yang dia naik. Berapa hari. Mungkin petang tu. In fact, dia jatuh balik. Mungkin esok tu dia jatuh. So, kena sabar. Alright. Sebab saya boleh cakap common reason lah, memang common sebab kenapa ramai orang ni selalu rugi dia silap buat entry ni, common sebab adalah dia FOMO. Bukan tak pandai pun entry. Okay, tapi dia FOMO. Dia dah belajar dah entry macam-macam breakout apa semua, tapi dia 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 rasa macam, kalau aku tak beli sekarang ni habis ni. Aku dah tertinggal 10 counter yang sebelum ni dah. Macam tu. Okay. Lepas tu beli tak jadi, beli lagi counter yang lain. Macam tu juga. Right? So um, buat je terus alert. Itu dia punya, orang panggil apa, hack dia kan. Ada momen nampak je breakout, terus buat alert, jangan kejar. Sebab percayalah, okay? Sebab kena ingat benda ni, sebab ramai orang rugi, sebab ramai orang selalu fail dekat entry ni adalah sebab FOMO. Selalunya 90% of the time mungkin sebab FOMO. Okay, so dapat elak FOMO, you dah elak dah common reason kenapa people lost. Guys, itu saja, right? Simple je topik yang kita cover hari ni, but sangat-sangat penting. Jadi guys, cuba you guys komen, okay? Topik apa lagi yang you guys nak kita buat, teknik ke apa ke, cuba you guys komen. Alright, yang belum sub, kasih sub channel ni, okay? Dan make sure you guys share video ni. I'll see you guys in the next video. Thank you so much. Bye.